Alright, let's go. Mana tu buka dengan itu boleh? Lemak. Sejuknya. Ini hari kedua dekat Seoul, dekat Marina. So hari ni kita nak main ski katanya. Baru je lepas breakfast. So kita on the way naik bas. Cakaplah sikit, hari ke berapa? Hari ni day 2 of in Korea. Alright. Abang tolong abang lipat ni. Lepas sikit, lepas sikit, lepas sikit. Was for free in Nami Island. So yeah. Then So kita on the way nak pergi ke tempat main ski what? Hari ni anak-anak tak punya si kecil ni asyik tidur je kesian dia. Hamzah Found it. Somebody brought that to Rose and found. But it's very easy to drop something. So use your zipper. Always close it. Kalah. And also, I will tell you once again, a lot of people leave things when we return this. When you return ski suit, always check your belonging in the pocket. So, Sejuknya. Kita baru je main ski tadi. Baru lepas main ski. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 1 dekat pukul 2 lah. Ni pemandangan dekat dekat tempat ni lah. Apa entah nama tempat ni? ES25. Sejuknya. Ya Allah. It's very cold. waiting for Yeah. No, my family is all there inside the already? cafeteria. Yeah. 6? Yeah. All of you? 6. How about anybody else? The other 12 people there. hotel there. Okay. I think so. So we are leaving at now supposedly. Wait, 1:30. Yeah, we should. We are delayed now. But I'm just worried about your lunchtime. You know? Yeah. You're already almost 2. Yeah, the kids is also starving now. Everyone. Yeah. And then other schedule, okay. Yeah. But I'm just worried about your meal gap, dinner. Just gonna go to the restroom and then we all go outside, right? Yeah. Okay. Yeah, inside. Hakim. Kita baru habis main ski tapi saya tak dapat main ski sebab sakit. Saya tak sihat. Lagipun nak kena jaga baby Hamzah. Kita kena lalu sana saya. Hai. Yeah, Nami Island. Let's go. Bahibernasi. Ni siapa ni? Ni dah lagu ni.
Oh dia check bar. Oh, check. Naik sini. Tunjuk style sikit. Salad dia kata letak ni. Lepas tu kau letaklah semua benda-benda dia tu. Ada kimchi, ada radish. Alamak, dia dah habis. Dia dah habis. Lipatkan semua ni. Kalau nak masukkan sambal pun boleh, kalau tak nak pun tak apa. Cujang tu. So lipat macam ni. Masukkan semua, kunyah semua sekali. Macam mana Mama? Best ke tak best? Makin best ke? Stop. Yeah. Manalah tahu kod je kod. Dengan foreigner. Please. Mana tahu ada jodoh. This is my dream. Ada jodoh. Please. I always come Nami Island. But Aku tahulah kat sini tak terjangkit, tapi tak payahlah sampai. Makin go. Adik. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 야, 들려? 오케이, alright, thank you. 배가 도착하면 놓고 내리시는 물건이 없는지 확인하시고 승무원의 안내에 따라 차례대로 배에서 내려주시기 바랍니다. 안전하고 즐거운 버스로 오네가이 이타시마스. それでは安全で快適な旅をお楽しみください。本日はご乗船いただき Adik, ありがとうございます。 Mayam. Bye-bye. Kat mana? Hello. Jangan lupa subscribe. 대한민국 상상나라 Jom, masuk dalam. 남이나라를 방문해 주셔서 감사합니다. Yay! 출입구는 대학의 일대 현장생의 기관생 Abang mati Hamza you dalam tu mati Syak. You got Hamza. Ya. 공영동의를 승무원의 안내에 따라 자동으로 침착하게 행동해 Jom kita pusing, Mayam. Jom kita pusing. 배가 Mayam, 도착하면 kita pusing. 놓고 내리시는 물건이 없는지 sini. 확인하시고 승무원의 안내에 따라 차례대로 배에서 내려주시기 바랍니다. 안전하고 즐거운 Check all your belongings and disembark in an orderly manner. We hope you have a safe and pleasant trip. Thank you. So kita dekat atas ferry menuju ke Nami Island. 大韩民国想象国度南尼共和国欢迎您的到来。出入口位于船的前方。Okey, kita dah sampai dekat Nami Island. Ayah pegang Akin sayang. Abang ni. I know dah jom. Everybody ya. Thank you. Anyone need a map? Not yet. Everybody, attention please.
I will do very quick. This is a map. Abang, Attention please. tengok kat mana kita. Final quest. Oh, fireplace. Our meeting. Kakak bersih. Macam mana awak? Okey Sangat okey. Sangat sejuk. Nanti hari ni mungkin negatif 10 atau minus 10, minus 12 lah. Kat sini memang cabut Mekah. Itulah. Bernafas sikit je keluar asap. Abang okey? Awak jadi Sub-Zero ke? Tak lah. Halo semua. Kita kat mana? Kita dekat Nami Island kat Korea. Alright. Sejuk tak? Sejuk. Negatif 12. Sejuk sangat. Kalau pergi pun dah rasa macam dalam peti sejuk besar. Peti sejuk Andai. Peti sejuk yang ada ais 12 dengan peti sejuk besar. Tadi datang naik apa? Ha? Tadi datang naik apa? Ferrari Datang laut. naik Ferrari pula. Ferry laut. Ferrari Sekejap je. laut. Tak lama pun. Say hi. Oh, saya. So kita dah sampai dekat Nami Island. Tadi naik boat daripada seberang ke sini. Dan Nami Island ni dia terkenal lah sebab ada benalah ni Winter Sonata ni punya kan. Ni dia. Pemandangan ni cantik lah. Lepas tu dekat sini ada apa lagi tak kerti nak sebut. Banyak lah. Itulah dia ada apa nama dia punya historical dia ikutkan ada dua orang couple ni. Nama dia Min Family lah, dia orang Min Family. So dia orang adalah asalnya macam mana boleh wujudnya Nami Island ni, dia orang Kamera facingan. masa berapa ratus tahun lepas kot dia pergi buat plant a tree, plant tall trees kat sini, and then sampai diorang apa ni hidupkan kawasan ni yang full sekali lah, so dia boleh jadi tempat pelancongan and also very famous sightseeing here in Korea, and sampai dia buat dalam filem Winter Sonata. So basically tadi kita naik ferry, so entrance kat sana. Okay, so ni view dia sangat cantik. Dan temperature sekarang negatif 12. So tu yang kita pakai macam ni semua. Duduk. Budak pakai baju. Pakai baju. Hakim, come. Kalau saya nak anjing. Anjing. No. Walaupun dekat gelas pegang anjing pun tak boleh. Oi, sejuknya kat sini. Tak ada. Ha? Oh, so cool, man. Sejuk gila weh. Tahan tak tahan sejuk. No, keep. You want this? For you. No. I already got one. What is that, Hakim? No.